Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita dapat satu soalan daripada seorang hamba Allah. Dia kata isteri meninggal dan ada waris iaitu suami, ibu, ayah dan satu anak perempuan. Jadi semua ni waris utama. Jadi kita lihat suami dapat berapa? Suami akan dapat 1/4. Sebab apa dapat 1/4? Sebab isteri meninggal dan ada zuriat. Ibu dapat 1/6. Alasannya sebab ada anak si mati ada zuriat. Ayah juga dapat 1/6 sebab si mati ada zuriat, dan satu anak perempuan yang akan dapat separuh 1/2 sebab dia seorang dan tidak ada anak laki-laki bersama dengan dia. Jadi ini kadar yang dapat kepada suami, ibu, ayah dan seorang anak perempuan. Jadi di sudut pengiraannya kalau kita tengok sini, nombor makhraj 4, 6, 6 dengan 2 ni nombor yang boleh masuk. Kita dah belajar sebelum ni, asal masalah bermula dengan 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ini asal masalah. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kenapa dapat 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ni? Sebab ni dia tengok kepada makhraj di bawah ni. Baik. Jadi kalau tengok kat sini, nombor 4, 6 dengan 2, nombor yang boleh masuk ialah nombor 12. Angka 12 kat sini. Kenapa boleh masuk? 4 darab berapa dapat 12? 4 darab 3 dapat 12. 6 darab berapa dapat 12? 6 darab 2 dapat 12. Sama juga darab 2, 2 darab 6 dapat 12. Kalau tengok sini, keseluruhannya kita dapat kira 6 campur 4 jadi 10 campur 3 jadi 13. Kenapa pula daripada 12 kepada 13? Inilah kita panggil kes ni kes aun. Aun ni apa dia? Peningkatan asal masalah daripada 12 kepada 13 dan pengurangan hak kepada setiap ahli waris. Jadi kita dapat jawapan dekat sini, suami akan dapat 3/13, ibu dapat 2/13, ayah dapat 2/13 dan anak perempuan akan dapat 6/13. Darablah pusakanya berapa? Darablah pusakanya berapa? Kalau duit ni ada contohnya 13 juta. Contohnya RM 13 juta. Jadi 3/13 13 juta maksudnya dapat RM 3 juta. Macam itulah tuan-tuan. Kiaskanlah pada pengiraan yang seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau ada persoalan boleh ajukan dekat ruangan komen dan kita akan cuba jawab bersama-sama dan share kalau bermanfaat.